komputer lama ataupun iPad lama ataupun telefon lama dalam keadaan yang intact, sebenarnya itu biasanya bukan dikira sebagai e-waste. Tetapi kalau sudah mula dileraikan dan ada bahagian-bahagian di dalamnya, itu baru dikira sebagai e-waste. Negara kita membenarkan kemasukan scrap metal dengan izin untuk masuk ke dalam negara untuk tujuan-tujuan tertentu, dan ada peraturan dan syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Cuma yang kita nak elakkan ialah masalah alam sekitar. Sebab dalam soal e-waste ini, kalau dia tidak diasingkan dengan baik, dia ada bahan-bahan pencemar yang sebenarnya akan menimbulkan risiko buat rakyat. Jadi yang saya rasa di peringkat negara kita sedang tekankan, kalau kita berbincang dengan pihak MITI sekalipun, kita bercakap untuk Malaysia menjadi high growth, high value economy. Jadi kalau setengah kerja-kerja yang dibuat oleh untuk meleraikan dan melibatkan kerja-kerja yang mencemar dan membahayakan kesihatan, itu bukanlah saya rasa kerja yang kita nak uruskan. Sebab prinsip utama dia, kita nak uruskan sisa kita yang tersendiri. Kan kita tak nak jadi tong sampah bagi dunia. Itu saya rasa prinsip kita, sama ada dari segi e-waste maupun dari segi plastik.